Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok fungsi graf. Macam mana nak lukis graf kalau dia ada modulus dan dia bagi awak domain. So, kalau nak mula lukis graf, langkah pertama dia macam ini. You kena buat satu jadual dahulu. So, jadual anda kena begini. Dalam tu kena ada X, kena ada Fx. Lepas tu you kena pecahkan kepada 3 bahagian. Seperti ini. Lepas tu, you kena masukkan domain ke dalam. Daripada negatif 3 hingga 1. So, negatif 3 hingga 1. So, you kena isikan dahulu bentuk V ini dahulu. So, macam mana nak mula? Sebab graf yang you nak lukis, kalau ada modulus, okay, biasanya memang bentuk dia bentuk V. So, macam mana nak mula? Sudah isi X daripada domain, masukkan ke dalam. Bawah lepas tu sentiasa kosong. Ingat, bawah sentiasa kosong. Dan sekarang you kena isi tempat kosong. So, macam mana nak isi tempat kosong? Langkah pertama kita cari sini dulu. Apabila X ialah negatif 3, masukkan ke dalam fungsi. So, masukkan negatif 3 dalam fungsi. Masukkan negatif 3 dalam fungsi. Dan kita mula kira jawapan. You kira akan dapat negatif 2. Modulus akan menyebabkan negatif menjadi positif. Nampak? Modulus hilang, negatif pun hilang. So, jawapan sini 2. Siap. Lepas siap, kita buat yang seterusnya. Yang ini pula. Masukkan 1 ke dalam. Kalau you masukkan nilai X1, nampak? So, kat dalam juga menjadi 1. So, kalau you tambah, you akan dapat 6 kat dalam. So, modulus akan dapat positif. Nampak? Kalau dia positif, terus positif saja. Modulus hilang, masih positif 6. So, yang seterusnya sekarang ialah nak cari sini pula. So, apabila Fx kosong, nak cari nilai X. So, saya mula dengan Fx kosong. Nampak? So, saya buat sini. So, sekarang Fx kami adalah kosong. So, macam mana nak cari X? So, Fx sudah diberi daripada sini. Copy, paste kat sini. 2x plus 4. Nampak? Masuk ke dalam. Buang modulus. You buang saja modulus. Tapi sebab kosong, tiada benda akan berlaku. So, kita cari X. Pindah sana dapat negatif 4. Pindah 2 dapat negatif 2. Siap. X ialah negatif 2. Dapat saja negatif 2. Sekarang kita boleh mula lakarkan graf. So, yang lain-lain saya padam dahulu. Kita nak mula lakarkan graf sekarang. So, nak mula lakar graf, biasanya kita kena ada Fx ataupun paksi Y. Lepas tu kita juga kena ada paksi X. Okey? Lepas tu kita nak label, okey, ada asalan kosong. Lepas tu kita kata negatif 3 hingga 1. Okey. So saya mula dengan 1, negatif 3 tinggal negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Kalau boleh ikut skala. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm ataupun 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Janji skala dia adalah sama. Lepas tu untuk Y pula. Nampak ada kosong, ada 2, ada 6. So saya akan buat 2 cm, 2 cm. Saya akan lompat 2. Lompat 2 berarti kita mula dengan